Assalamualaikum. Nama saya Rohayu binti Abu Hassan daripada negeri Terengganu. Saya adalah founder kepada DIU Collection. Kepakaran kami adalah membantu bakal-bakal pengantin untuk mendapatkan pakej perkahwinan dengan harga yang berpatutan. Saya dah berniaga selama 20 tahun. Sebelum ni saya bekerja sebagai penolong accountant di sebuah syarikat swasta. Sebenarnya saya berasal daripada keluarga yang meniaga lah. Boleh dikatakan 90% keluarga saya semua meniaga, dan kalau ada yang kerja makan gaji pun dia orang akan berhenti meniaga. Tapi jadi oleh kerana minat saya sebenarnya dalam macam dekor, makeup macam tu. Sebab masa tu saya dah buat makeup dah tahun 2000 tu. Buat makeup sambil kerja kan, kadang-kadang minggu. Jadi saya fikir why not saya buat pelamin. Tapi bila saya dah rasa selesa, saya kan suka bisnes. Jadi masa tu saya fikir why not kalau saya buka satu bisnes lain. Saya terbeli kafe. Rompak duit kedai pengantin saya tu, saya buat beli kedai makan tu. Saya mana ada job yang masuk, saya ambil duit. Saya pergi labur kat kedai makan tu. Job yang masuk, saya ambil duit. Sehinggalah kedai pengantin saya tu drop sale. Saya tak dapat lagi nak beli baju baru. Saya tak dapat lagi nak update pelamin semua. Lepas tu customer saya pun macam merosot kan. Dan kedai makan pun pada awalnya sale dia bagus, tapi oleh kerana saya tak ada masa nak manage kedua-duanya, itu tu saya nak belajar macam mana nak jaga cash flow kan. Sebab sebelum ni saya selalu rompak duit bisnes saya. Saya selalu rompak duit bisnes saya, dan saya jatuh pun kerana saya rompak duit bisnes saya juga. Jadi saya tak jaga cash flow, saya tak jaga bank balance. Walaupun saya daripada asas account, saya tahu benda tu semua, tapi pada awal saya meniaga memanglah saya buat account semua kan. Tapi bila saya tengah drop apa semua tu, saya jadi macam kita tak duduk dalam circle yang betul kan. Kita rasa macam down semua benda kita rasa macam malas nak buat. Tapi bila kita duduk dalam circle yang betul sekarang ni, kita sentiasa di-push, kita tak ada masa nak down. Orang kata baru je nak down, kita dah kena push dah, kita okey naik semula. Jadi bila saya pergi kelas Tuan Nas, saya belajar macam mana nak jaga cash flow. Saya belajar macam mana nak kira costing, saya tahu kena check balance pagi petang, macam tu lah. Kan?